Yang ni belum start lagi ya. Okay, sebab anda dah follow signal, Pak Long cerita sikit. Alright. So sekarang kalau kita tengok tadi first movement, ini adalah first movement dia. Ini adalah first movement yang kita tengok kat sini lah. Alright. So kalau kita tengok kat sini, di sini ada level apa nama seller. Okay, seller telah mati dekat kawasan sini, dia dah buat breakout. Namun apa yang kita nampak dekat sini, okay, untuk structure dia tak berjaya break buat untuk pertama kali dekat area sini, dia buat rejection tadi ni. Almost dalam 30 pip lah. Tetapi dekat kawasan sini dia tak create. Tak create apa rekan-rekan Pak Long? Cuba komen sikit. Dekat sini dia tak create apa? Dia tak create apa kat sini rekan-rekan Pak Long? Cuba komen. Ni base pada kita benda basic ni. Dia tak create apa ni? New resistance. Yes. So kalau kita tengok dekat kawasan sini, okay, dia dah buat kenaikan 30 pip tak silap Pak Long dekat kawasan sini dan dia retest sekali lagi dan tak berjaya break. Okay. Namun apa yang kita melihat sekarang, price dah breakout kita punya level harga yang dimatikan oleh buyer tadi ni. Dia matikan balik. Ni cara nak monitor. Macam mana Pak Long, DK, Seciko duk monitor yang ni. Okay. So apa yang kita nampak ini adalah low. Betul? Support. Betul? Betul atau tidak rekan-rekan Pak Long? Yeah. So kalau kita tengok kat sini ada pembentukan reversal, dia akan mai cari untuk dekat area 30. 30 balik. Kadang-kadang kalau kita tengok, kita lagi turun lagi layer, lagi turun lagi layer. Sebab tu anda MC di kawasan yang anda nak entry ni. Elok-elok MC gold fly. Rugi tak? So, bila anda ada entry dekat kawasan sini satu, contoh anda ada layer dekat sini satu, lepas tu anda ada layer dekat sini, biar pi dalam kosong ni. Lepas tu kita nak buat apa rekan-rekan Pak Long? Cuba komen untuk confirmation. Cepat sikit. Ha, apa yang kita kena buat? Kalau price tu, ha, guna price action trend line. Yes. Guna price action trend line. So tarik satu resistance, okay, dekat punca breakout dia tarik macam tu. Untuk kita nak monitor structure. Alright? Dah jalan 100 pip anda tak monitor pun tak apa. Kan? Collect gaji simpan sekeping dua. Yang ni permulaan. Bagi Pak Long adalah permulaan bila mana kita dah ada entry. So kita tarik satu trend line. Okay? Tarik sepanjang-panjangnya. Rekan-rekan Pak Long. Sekarang dah rekod dah ni. Okay. So kita monitor monitor structure permulaan ni rekan-rekan Pak Long. So sekarang kalau kita tengok CMP buat apa? Buat apa rekan-rekan Pak Long? CMP duk buat apa ni? CMP buat apa? Drilling downtrend. Yes. So kalau kita ada position dekat area-area sini, apa yang kita nak tunggu? Kalau banyak sangat, okay, kalau banyak lah, kill dulu sikit-sikit, okay, hold yang bawah, okay, di level bawah ni. So bagi dia ada confirmation balik, baru kita beduk balik. Faham? Faham ke faham rekan-rekan Pak Long? Faham ke faham? Cuba komen sikit. Kalau tak banyak layer tu tak ada masalah. Kadang-kadang geng kita ni layer banyak sangat. Kan? Dah biru sikit tu collect lu atas-atas bagi ada confirmation yang solid. Lepas tu kita hold lah. Tak lagi. Bagi dia ada confirmation yang betul. Faham tak? Tadi kita termasuk kepada apa dia? Untuk continuation. Ni cara dia ni. Rekan-rekan Pak Long nak monitor dia. Kita nak buat tadi satu pak pecah. Patutnya continuation lah. Macam ni. Betul tak? Rakan-rakan Pak Long? Betul tak? Patutnya macam ni lah. Tetapi kalau kita tengok price buat kejatuhan. Bila dia buat kejatuhan, kita nak kena pasti level harga. Maksudnya level harga mana? Level harga ni mati. Relax dulu. Jangan duk tambah lagi turun. Jangan duk tambah lagi. Layer dekat satu tempat tu je dulu.
Faham? Okay. So kita allocate nak tengok apa yang dia nak buat. Bagi dia ada breakout trend line, barulah kita akan confirmkan dia. Tu dia. Selalu kalau dia breakout trend line ni, dia boleh pi terus rekan-rekan Pak Long. Sambil-sambil tu, apa yang kita kena tengok, time frame. Setiap kali time frame close. Macam tu rekan-rekan Pak Long. Okey? Jelas? Jelas ke jelas rekan-rekan Pak Long? Ni bagi Pak Long kalau anda yang terlalu banyak sangat layer nak memahami supaya anda tak getak ataupun anda tak goyang, anda memahami tentang market structure. Sebelum price tu buat kenaikan. Alright, inilah permulaan. Bila dah running 100 pip, kita dah ambil gaji ataupun 70 pip, kita dah ambil gaji sikit. Nak cuba hold beberapa layer, terpulang. So kita monitor lah dekat time frame besar. Contohnya M30, dah wujud demand ke belum? Dia duk buat apa? H1 buat apa? Awak lembut sangat Pak Long ni. Sejak-sejak lah ni duk lembut, duk cakap lembut pasal apa ni? Jelas eh? So monitor structure. Nak boleh dah tu. Bulan puasa. Boleh jadi kot kan? Boleh jadi. Okay? Jelas eh? So anda monitor macam ni. So bila bila dia dah buat satu breakout, dia breakout balik level buyer tadi ni. Okay? Breakout buyer tadi ni. So apa yang kita tengok, kita nak monitor. Selagi dia tak create new resistance ataupun new support, bermaksud dia nak buat apa? Dia nak buat apa rekan-rekan Pak Long? Dia nak buat apa? Dia akan buat apa? Dia tak break new resistance, new support. Dia akan buat apa? Ha. Sideways. So apa yang kita kena tunggu? Apa yang kita kena buat? Breakout. Tunggu dia breakout. Yes. Macam mana? Confirmation. Alright. Tu cara dia. Bukannya duduk dalam ni, duduk ikut-ikut dia, tibai-tibai lagi. Lepas tu dia duduk sidai kita. Lepas tu MC. Jelas? Jelas eh? Jelas eh? M1, M5, M1, M5, M1, M5. Tengok dulu structure. So kalau kita tengok M5, dia tak buat low baru. Dekat sini structure. Okay. Dia tak buat low baru dan dia tak create new resistance. Patutnya structure untuk buy, mestilah dia buat macam tu, main macam tu, macam tu. Setuju? Rakan-rakan Pak Long? Setuju ke setuju? Jadi kalau kita tengok kat sini, dia reject pun dah 60 pip dah ni. Tak collect lagi, Pak Long tak tahulah. Kalau 60 pip ni bagi Pak Long besar dah lah. Collect atas-atas, simpan sekeping dua. Okay? Anda dah belajar kan cara confirmation entry yang DK ajak, iaitu PATL. Bila price tu datang dengan piling, lepas tu dia buat macam mana kita nak layer, lepas tu macam mana kita nak kutip. Pak Long nak tanya yang tu. Dah belajar, mantap. Okay? So, benda tu rekan-rekan Pak Long. Jelas eh? Dapat eh? Kita nak start kita punya kelas malam ni, iaitu timing menggunakan apa dia? So, siapa yang ada position tu, okay, monitor macam Pak Long ajak tadi. Alright? Sebab baik close, tempat BE. So, kita kena bertindak yang tu lah. Bertindak yang tu dulu. Close, lepas tu hold keping dua bawah. Kan? Kalau tak mau pasang BE lagi, tengok structure. Talk SL, allocate. So, kita dah dapat dah first round tadi ni. Lepas tu tunggu confirmation, apa nama confirmation kita yang kita belajar selama ni. Okay? Boleh nah? Boleh nah rekan-rekan Pak Long? Jangan tanya Pak Long pula. Pak Long dah ajak dah cara monitor tadi. Kan? SL kat mana? Dapat nah? So kalau anda dah position tadi, kalau kita tengok pun dah running almost dalam 46 pip. Okay? 46 pip. Okay? Yang mana yang ada layer tambah add on tadi dekat atas. So Pak Long dah suruh close. So monitor structure. Okay? So kalau kita tengok M5,
Kita nampak dekat sini, kita nak tarik trend line tak boleh lagi, betul tak? Okay. Dan dia tak break low lagi. Kalau kita tengok sini, kalau structure besar lah. Kalau kita tengok structure, new resistance. Okay. Cuma dekat sini dia buat sideway lagi. Okay. Dia kena break yang ni dulu. Lepas test macam ni. Ni structure. Inilah structure dia. Rakan-rakan Pak Long kalau dia nak buat kenaikan. So kalau kita tengok level last dekat buyer sini. 28 ni. M5 break ni potensi dia nak cari dekat mana? Level sini pula. Ingat ya? Yang Pak Long ajak pasal level harga? Rakan-rakan Pak Long, ingat lagi? Ingat ke? Ingat. Comeback bagi signal Pak Long. InsyaAllah Pak Long akan comeback balik. Pak Long nak relax tak? Pak Long nak ambil mood. Nanti Pak Long akan bagi. InsyaAllah Pak Long akan come out macam dulu. Kita bagi release signal lah. Sampai 7, 8 signal. Tapi kita nak bagi education dulu. Bulan puasa ni. Bagi semua dah power untuk follow signal. Kan? So insyaAllah nanti kita akan buat. Boleh nah? Sebab bila kita Pak Long satu je. Pak Long tak mau anda bila mana Pak Long nanti. Kan? Pak Long dah net jet private. Kan? Duduk dekat Dubai. Kan? Minum jus oren. Tahu? Kan? Minum jus oren. Anda mesej Pak Long. Pak Long signal tak ada ke Pak Long? Pak Long tak mau macam tu. Baik anda boleh trade sendiri. Kan? So sekarang ni fokus pada education. Ambil sebanyak mana tu. Nanti insyaAllah kita bagi plan. Saya selalu terlepas signal. Tapi berkat ilmu. uh, Saya dapat buat profit sikit dengan trade sendiri. Yes. Ajak kami net jet sekali. Okay. Jelas ah? Untuk signal ni. Kita dah monitor. So. Faham? So kalau kita buka. M1, M5. M1, M5 dulu. Lepas tu setiap kali M5 close. Kita nak tengok structure apa yang dia buat ni. Macam tu. Sebab. Sekarang ni waktu bila ni? US baru start ni. So dia duk bincang. Dia nak buat manipulate orang dulu. Sebab news habis dah ni. News tadi. Apa yang Pak Long tengok. Rakan-rakan Pak Long. Okay. News tadi apa dia? Rakan-rakan Pak Long. Strong ke weak? USD weak ke USD strong? Cuba komen sikit. Yang mana yang rajin duk tengok data dekat Forex Factory tu. Kita tengok. Betul tak anda tengok tu? Kadang-kadang hijau orang kata strong. Apa weak kan? Strong kan? Apa maksud employment claim? Cuba komen. Kita baca sikit lah. Kita baca sikit bab tu. Ni cara baca news lah. Apa maksud employment claim? Kadar pengangguran, Pak Kadar Long. pengangguran. So kalau kita tengok kadar pengangguran tadi berapa? Forecast dia adalah 20, 200, 200 berapa tadi ya? 212 lah, tak silap Pak Long. Yang lama punya. Kita baca semua-semua. Macam mana kita nak baca data ni? Okay, kita tengok tadi employment claim. Alright. Yang lama punya adalah 221. Okay. 221. Hari ni 20 kan? 20 hari bulan. Employment claim. Ada satu. 8,5 tadi. Okay. 221. So, mereka jangkakan adalah 224. Maksudnya dekat situ mengurang ke menaik? Pak Lu nak tanya. Mereka jangkaan mereka dulu tu nak menaik ke nak menurun? Pak Lu nak tanya. Untuk kadar pengangguran tu. Mereka jangkakan naik. Maksudnya kadar pengangguran dekat sana tu tinggilah. Mereka jangkakan. Betul? Lepas tu data keluar. Bila data keluar 223. Yang lama 221. Mereka jangkakan 224. Tapi 224 tak dapat. Dia dapat
3. Bermaksud dekat sini, kadar pengangguran dekat sana tinggi berapa mata? Berapa K? 2K, betul? Okey? 2K. 2K. Kadar pengangguran dekat sana menaik 2K. Maksudnya manusia lah dekat sana. Alright? Itu sebab sikit. Orang kata, oh hijau, depa duk main kira hijau dengan merah. Hijau, merah. Hijau, merah. Tak boleh baca macam tu. Sebab hijau selalunya, depa jangkakan uh, dapat betul. Bila dapat betul, jangkaan tu, dia akan naik hijau. Padahal benda tu, katakan tak strong. Lebih kurang macam tu. So, Pak Long sulamkan dengan apa dia? Bila news ni, kita akan sulamkan dengan price action. Price action. Kalau betul tadi, dia pun kata mix data. Ramai yang kata mix data. Sebab apa? Dia tak merah, dia tak hijau. Masa yang Pak Long bagi planning time maghrib tadi ni, untuk buy, ramai group lah Pak Long tengok. Mengatakan data mix. Padahal salah tu. Gold pacak elok lah tadi ni. Kan? So, itu cara dia. Boleh nah? Dia jangka naik 3K. Tapi naik juga 2K. Cuma jangkaan mereka tu kurang 1K. Tu jadi hijau. No. Tadi dia tak jadi hijau. Dia jadi warna hitam. Orang kata mix. Data mix. Kalau jadi macam tu. Kan? So, bagi Pak Long, employment claim tadi, kadar pengangguran dekat sana meningkat. Rakan-rakan Pak Long. Okey, kalau dia dapat hijau pun tadi kadar pengangguran meningkat. Maksudnya USD apa? Dalam keadaan apa rakan-rakan Balong? Week, Maksudnya week. USD USD week. dalam keadaan apa? USD week Pak Long. Yes. Tapi Pak Long tak power lah. Pak Long nak kena, anda kalau nak belajar pandai pasal fundamental, anda belajar dengan DK. Okay? Pak Long banyak tengok price action je. News ni Pak Long banyak price action. Pak Long tengok. Apa yang dia cerita Pak Long follow lah. Dengan masa. Alright? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dia muka Dimah 15 minit. Maluat lah dengan Pak Long ni. Okay. Tak So, betul. Assalamualaikum dan selamat malam. Sahabat-sahabat Pre-Education. So, hari ni adalah 20 hari bulan. Okay. 10 hari terakhir bulan puasa. Okay. Doa-doa yang munajab untuk bulan ni adalah 10 hari terakhir ni. Rakan-rakan Pak Long. Okay. So, kita tak berapa hari lagi kita nak tinggalkan bulan Ramadan. So kalau ada salah silap daripada Pak Long tu untuk bulan puasa ni, Pak Long nak minta maaf siap-siap lah. Okay. So insyaAllah, right. Malam ni kita nak belajar dua tajuk. Iaitu cara kupas nyok. Siapa tak tahu nyok? Pak Long Gurau, Pak Long Gurau. Hari ni kita nak belajar pasal QM, QM pula, masa, timing. Macam mana dapat timing, dia terus jalan 100 pip, ataupun dia bagi jawapan fail terus. So, kita akan dapat jawapan dia. Alright? So, pertama sekali, Pak Long nak tanya anda semua, Pak Long menggunakan bahasa kampung. Boleh ke boleh? Lagian Boleh Pak orang tanya, Long. ni bukan ambulans ke? Ni apa, English kan? Cakap bahasa Inggeris kan? Ni bukan setup ICT ke? Macam-macam pula kan? Kan? Boleh kita bagi sesimpel boleh. Dalam trading fokus untuk nak buat USD. Kita tak mau belajar benda yang pening-pening. Kita nak buat USD je. So kita nak ambil sesimpel boleh. Boleh nah rakan-rakan Pak Long? Cuba komen beramai-ramai. Ready ke ready? Dah ambil buku dan pen ke belum? So ready, kalau dah ready, cuba komen dekat Pak Long. Pak Long nak semua komen. Hari ni ada 81 mata memandang Pak Long. Kalau boleh Pak Long nak 81 memandang Pak Long ni, fokus dan ambil dan tulis. Demi pena boleh menggegarkan dunia. Siapa yang belajar pasal pen, penulisan. Okey, ilmu penulisan ni kita akan boleh ingat sampai kita mati rakan-rakan Pak Long. So kalau kita kerap menulis, insya-Allah kita akan ingat. Benda tu energi dia. Betul?
Boleh menggegarkan dunia, bang. Cuba tulis dekat ni. Apa maksud demi pena? Apa yang anda inginkan, anda tulis. Mesti anda akan dapat. Pasti. Pak Long dah buat dah. Alright? So, insyaAllah, kita teruskan. Pak Long padam. Profit dah tu. Bawa profit tu, rakan-rakan Pak Long, ambil, kutip, simpan sekeping dua. Bawah. Mana nak tahu, pecah ke atas ke. Kan? Right? So, Pak Long padam. Semua. Okay. So, kalau kita tengok, kita ada 3 waktu rakan-rakan Pak Long. Okay. Iaitu, apa dia? Kita ada 3 waktu. Pak Long ambil M15. Tokyo, London, US. Uish, pandai tu. Siapa tu? Okay. So, kalau kita tengok, ini adalah Anak siapa? anak siapa tu. Anak DK. So, ini adalah pukul 7. 7 pagi waktu kita. Okay. Ini adalah 7 pagi waktu kita. So, siapa yang tak dapat lagi pasal indikator ni? Indikator waktu ni. Pak Long nak tanya. Siapa yang tak dapat lagi? Tu. Depo 500, Pak Long bagi. Tak ada lah. Anda nak tahu tak? Di dalam trading view ni, apa yang anda nak, semua dah ada dah. Indikator tu. Cuma kita kena rajin robek. Tahu robek? Orang kalau orang KL cakap apa roset. Bukan roset. Orang Kedah kata roset. Cari. Cari. Rakan-rakan Pak Long. Selongkang. So, kalau anda tengok dekat atas ni, ni, atas ni, ada indikator ni. Nampak tak indikator dekat atas ni? Pak Long buat anak panah ni. Nampak tak rakan-rakan Pak Long? Pi setting cepat. Okay, tekan indikator tu. Alright. Lepas tu tulis FX market season. Yang atas ni. Atas sekali. Tak gaduh. Tak gaduh bayang. Login pakai email kita, terus boleh pakai. Kalau tak silap Pak Long, 3 indikator saja. Lebih pada 3 indikator, anda kena bayar. Abang jebat. Lebih kepada 3 indikator baru kena bayar. Tak silap Pak Long. Sebab Pak Long untuk trading view, Pak Long pakai satu je. Yang lain Pak Long tak pakai. Indikator kan secondary punya setup. So, Pak Long letak tepi. Pak Long nak tengok waktu je. Demi masa. Yang tu. Okay. So, Pak Long akan tulis FX market season. Dapat rakan-rakan Pak Long? Kalau dapat, cuba komen. Pak Long kalau boleh tak mau ada terlepas seorang untuk kelas malam ni. Dapat kau dapat? Yes. Duk ulang benda tu je. Abang jabat. Abang jabat. Okay. So, satu lagi. Ini adalah masa. Masa untuk kita punya Malaysia punya. Dia ada setting. Pak Long tak ingat lah dekat mana setting dia. Untuk kita tukar masa kita. Okay. Sekejap Okay, tekan setting. Lepas tu, nanti Pak Long buat video boleh tak? Pak Long tak ingat lah. Ni. Dekat simbol, dekat bawah ni. Okay, tekan dulu. Tekan sini, tekan setting. Right click. Setting. Dan ambil time zone. Dia ada. Kalau anda duduk dekat Zim Parkway, anda boleh pilih. Okay. So, Pak Long duduk Malaysia. So, Pak Long pilih Kuala Lumpur. Dapat rakan-rakan Pak Long? Dapat ke dapat? Dapat Settle Dua benda settle pasal indikator. Dapat Pak Long cakap KL boleh. Eh? Eh? Tak. Pak Long duduk Korea, lupa. Tapi tak mau jadi Korea. Tak best. Alright. Okay, settle So, kalau kita tengok, sekarang waktu pagi tadi pukul 7, betul? Ini adalah dia buka market, okay, pukul 7 untuk Asia, iaitu
Tokyo. Pak Long susah sikit nak panggil dia. Asia lah orang panggil. Okay. So kalau kita tengok, waktu bila yang dia start agresif? Pukul berapa? Rakan-rakan Pak Long. Kalau kita tengok ni. Mana dia? Yang ada movement ni. Start pukul 9. Yang ada. Kalau nak memahami waktu dia adalah masa bila kita tengok dekat sini pergerakan dia besar. Itu je. Ni. Pergerakan besar ni. Pukul 9. Okay. So anda boleh ambil waktu Asia ni. Pak Long suggestkan cuba cari setup masa tu 8.30. Tengok dia punya direction. Macam mana kita nak tengok direction dia? Okay. Ini base pada Pak Long punya orang kata apa setup lah. Pak Long akan tengok 8.30 tu dia nak buat apa. Pukul 9 baru Pak Long nak tekan. Bukan Pak Long tekan 8.30. 8.30 tu Pak Long nak tengok apa yang dia buat. Structure dia. Nak tengok mana? Kalau tengok time frame besar memang kita akan dapat jauh. Kita nak tengok permulaan hari tu. Structure apa yang dia nak buat. So nak tengok dekat time frame mana? Rakan-rakan Pak Long. M1. Kita nak tengok dekat structure mana? M5. Yes. Tengok M5 tu. M5. Kita nak tengok structure dia. Okay. Macam mana? So, Pak Long buka kepada M5. Kita forward test yang pagi hari ni punya perjalanan. Okay. So, pastikan kita punya view kita macam ni. Kalau anda nak gunakan timing. Okay. View mesti macam ni. Kalau buat dengan handset, mesti anda akan tak nampak benda-benda macam ni. So, kalau boleh, PC ataupun tab. Kalau handphone, kena horizontal. Baru nampak rakan-rakan Pak Long. So, kita nak perjalanan sehari ni. Alright? So, kalau kita tengok, permulaan market buka tadi, kita akan tanda resistance dan kita akan tanda dia punya support. Ini adalah, tak, shadow dia Pak Long tak nampak. Okay, dia tak ada shadow lah. Okay, kita ambil kat sini, tanda macam tu. Right. So, ini adalah resistance dan support dia kat sini. Ambil yang tu. Ni bukan zone lah. Kita nak tanda resistance dan support je. Boleh? Boleh ke boleh? Rakan-rakan maklum. Nampak ke nampak? Okay. M1 atau M5? Yes. Kalau tak nampak setup tu dekat M1, M5, filter dekat M1. Tengok structure. Tapi nak tengok keadaan macam mana? Nak tengok keadaan macam ni. Keseluruhan macam ni. Kita tak mau. Kita nak tengok yang ni. Besar ni. Sebesar-besar alam ni. Kalau anda pakai M1, anda duk tengok macam ni, memang anda akan tak nampak. Kalau view macam ni. Structure dia. So, perkecilkan, kita nak tengok keseluruhan kawasan ni. Apa yang dia nak buat. Okay. So, kalau kita tengok, level sini, dia dah buat resistance. Setiap kali dia buat resistance, anda marking. Anda marking. Kita nak tengok pukul 9 lagi. Apa yang dia buat? Okay. Pak Long nak tanya, pukul 8 dia buat apa? Pukul 8 dia buat apa? 8.30 ni dia buat apa? Rekan-rekan Pak Long. Structure apa? Structure apa? Breakout resistance. Yes. Dia dah break up kita punya resistance awal pagi tadi. Maksudnya dekat sini, buyer banyak ke seller banyak? Buyer bosku. Yes. So, kalau kita tengok kat sini, level ni jangan ubah lagi. Jangan ubah lagi. Kita akan tunggu second wave dia mai. Mai dia bagi tak Pak Long nak tanya level ni? Bagi Pak Long, bagi. Yes. So, ini adalah bila mana kita timing kita pukul 9, dia start agresif, pukul 9 dia jadi. Alright? So, jelas yang tu. Level untuk resistance, jangan duk tukar-tukar lagi rakan-rakan Pak Long. Kau Pak Long nak kena ulang. Takut Pak Long ada trader-trader baru lah. Konsep high, open, high, low, close.
Pak Long lajak dah ni. Takut ada trader-trader baru ni. Dekat mana buyer mati, seller mati. Kau kita nak kena ulang sikit. Bagi Chan ulang Pak Long. Terlajak ni. Pak Long tak ada mic, apa, Pak Long tak ada speaker tau. Speaker Pak Long rosak, meletup semalam. Kilat. Abang Iqbal tu. Saya baru, okey. Okey, kita ambil benda basic lah. Kita ulang. Kita ulang sikit. Okey. Sebelum kita masuk timing ni, kita belajar sikit. Okey. Okey. Ini adalah satu candle bullish. Okey. Warna tak kisah anda nak bubuh warna apa, tetapi kalau kita tengok candle buat kenaikan adalah, nama dia adalah apa dia? Bullish, rakan-rakan Pak Long. Candle dia ada bullish. Pak Long lambat sikit lah. Kalau PC ni memang lambat sikit. Nak lukis-lukis ni. Anda sabar aja. Tapi malam ni, esok anda boleh trade sendiri lah. Okay. So, kalau kita tengok satu candle bullish ni, alright, buyer masuk banyak kat mana? Rakan-rakan Pak Long. Kita tahu adalah dua level. Dia bukannya zone. Okay. Satu level dekat sini. Satu level dekat bawah ni. Dia ada dua level. Dia tak ada zone. Okay. Kenapa ada zone Pak Long? Kan? Selalu saya tengok signal ada zone. Zone diberi adalah untuk kita monitor structure di kawasan target untuk kita membeli ataupun menjual. Dekat situ. So kita kena tahu level-level mana yang buyer masuk banyak dekat kawasan zone tu. Jelas? Jelas? Jelas ke jelas? Rakan-rakan Pak Long. Dia ada dua level. Satu level ni dan satu level ni. Dia tak ada zone. Right? So kalau kita tengok dekat sini, selalunya anda MC dalam zone, MC kawasan zone sebab anda buat satu kotak macam ni. Okay? Satu kotak macam ni. Dari shadow, open price sampai ke shadow. Ini adalah zone yang anda selalu buat. Betul? Okay. Selalunya, price buat kenaikan. Contohlah, anda ada entry. Okay? Dia open, pak, macam ni. Okay? Dia make order kita, kita buy. Pak. Lepas tu anda layer tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni sampai dekat dia punya high. Open dia. Dia punya close dia. Okay? Anda pun paku lagi. Lepas tu anda floating. Dia buat rejection. Bila mana dia dah buat candle kat atas, dia buat rejection, dia turun balik. Sebab tu anda floating. So, kita nak mengenal pasti dekat mana buyer masuk banyak. So, dia ada dua level. Iaitu level pertama dan level kedua. Dapat ke dapat? Untuk candle bullish. Nampak basic. Tapi ramai yang masih terpinga-pinga benda ni. Rakan-rakan Pak Long. Dapat ke dapat? Sebab tu anda MC dalam zone. Anda ikut dia. Dia tak breakout lagi ni. Dia tak mati lagi ni. Kan? Oh, layer buy. Lepas tu, dia buat rejection. Close. Dapat ke dapat? Lepas tu anda floating. Lama. Lepas tu dia MC. Dia breakout bawah pula. Kan? Sebab tu. Okay? Jelas? Jelas ke jelas? Rakan-rakan Pak Long. Untuk candle bullish. Cuba komen sikit. Pak Long nak tengok. Anda dapat ke tak dapat? Faham Pak Long. Dapat Okay. Ni adalah candle bearish. Ni candle bearish. So kita akan tanda dua level tu je. So seller masuk banyak dekat mana rakan-rakan Pak Long? Seller masuk banyak kat mana ni? Atas ke bawah? Open dan high. Yes. Pandai. Anak siapa ni? Anak DK dengan Pak Long lah. Pak Long tak kahwin ni. Tak ada anak
Jangan panggil Pak Long. Pak Long tak ada lagi kan. Pak Long masih muda. Right. Jangan panggil Tok Guru. Abang apa Kak Fatin, Amira, tolong padam satgi ada dia berjangkit satgi. Kalau ada orang start tontiang dia mesti ada berjangkit lagi. So Pak Long nampak nama. Jangan Pak Long satgi, Pak Long hantar buah limau 10 biji, habis. Melawak aja kak noh. Mungkin tertekan tu. Yeah, right. So, sailor akan masuk banyak dua level sini. Satu, dua. Jelas? Jelas? Jelas Pak Long. Okay. Satu, dua. Dua level ni. Untuk sailor masuk banyak. Jelas. Benda simple lah. Memahami lah. Nanti anda boleh tahu. Oh, level ni breakout lah. Aku cut lu lah. Risk anda mesti kecil lah. Confirm. Lepas ni anda boleh buka lot 20 lot. Boleh? Ni pun salah satu adalah confirmation. Rakan-rakan Batlong. Okay? So, kalau kita tengok berbalik kepada tadi ni, kita tengok dekat sini, okay, price akan cari level-level ni. Okay, ini adalah kawasan, oh, besar sikit. Nampak? Ini adalah resistance. Nampak tak? Maksudnya dekat sini, seller ke buyer masuk banyak ni? Dekat atas ni. Dekat sini, rakan-rakan Batlong. Resistance banyak ke? Apa? Resistance banyak pula. Seller masuk banyak ke? Buyer masuk banyak dekat sini. Dia wujud. Yang ni tak jadi lagi ya. Yang tepi ni tak jadi. Seller. Okay, seller. Okay, dekat bawah ni, buyer ke seller? Buyer. Yes. Pandai Pak Long doakan lah siapa yang duk cakap tu. Pak Long doakan dia bagi dapat lah tahun ni. Kan? Sebab dia rajin lah. Pak Long suka orang yang macam ni. Okay. Ini adalah support. Iaitu tempat buyer masuk banyak. Dia buat support. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, seller mati betul? Buyer. Betul Pak Long. Yes. So kalau kita tengok dekat sini, satu level ni, okay, dia mai touch balik, dia terus buat rejection. Alright. So kalau kita tengok, dia breakout, dia mai cari mana? Dia mai cari level-level harga. Selagi dia tak breakout level harga, bermaksud valid kawasan tu. Faham? So kalau kita tengok ni, dia breakout, dia cari balik level harga ni. Lepas tu dia buat rejection lagi, dia buat ni. Lepas tu dia buat breakout, kita nampak dia test. Dia breakout, pecah, pak, dia mai balik. Memahami saja rakan-rakan maklum. Untuk level harga. Dia akan bermain harga tepi ni. 3,000 kan? 4,000. Ni 3,049. Dia tak ada zone sebenarnya. Price bergerak mengikut harga. Dia tak ada zone. Okay? Sebab dekat Malaysia ni digemarkan oleh apa dia rakan-rakan Pak Long? Zone. Dah. Digemarkan full margin. Oh, pemajin. Okay? Ada cara dia. Ah. Sebab trader-trader ni, trader-trader Malaysia, rakan-rakan Pak Long, okay, kalau keluar negara, mereka buh kapet merah. Oh. Kalau trader, kata je trader dekat Malaysia ni, mereka buh kapet merah kalau orang luar negara. Mereka gerun tengok kita punya trade. Betul. Dia pun nak boost 1,000 tekan lot, satu keping, kan? $1,000. Lepas tu swing, kita scalping. Boleh sehari $2,000, $3,000. Tak swing ya. Dia pun nak tunggu 2 3 hari, 4 hari nak dapat 1,000. So depa respect kita punya uh, Trader ikhlas, Pak Long. yes, trader kita. Okay? So kalau kita tengok dekat sini, kita masuk masa. Demi masa manusia dalam apa? Kerugian.
Pandai bang. Okey. So kalau kita tengok kat sini, waktu Asia. Okey, kita tengok waktu Asia, dia buat structure dekat sini adalah structure bar. Okey. Ini adalah structure bar. Setiap kali anda nak kena tahu, setiap kali movement pergerakan market yang cantik start dari 00, okey? 15, 30, 45, 00. Kalau nak cantik, kita ambil latih diri untuk tekan waktu ni. Minit 00. Lepas tu kita ambil 30. Lepas tu dengan 00. Okey? Ini lebih cantik rakan-rakan Pak Long. Kalau anda nak ambil 15 pun boleh. Tapi waktu ni, 3 waktu ni, 3 minit ni, dia akan memberi impact. Maksudnya setiap kali 5 awal jam tu buka, dia boleh bagi 50 pip ataupun 100 pip. Kalau market tu dia laju, dia kuat, 100 pip dia boleh bagi terus. 200 pip dia boleh bagi terus. So latih diri untuk tengok waktu-waktu ni. Ha. Okey? 15 dengan 45 pun boleh. Yang tu permulaan jam dan akhir jam. So kalau nak cantik ambil 00, 30, 00. Maksudnya Halo, yes. halo. Kalau 15 tu patutnya selalunya jadi dia reject balik tak? Dia boleh jadi. So dia nak siap satu candle. Dia nak siapkan satu candle H1 contoh. Okey. So kalau kita tengok satu candle H1 ni, alright. Pak Long padam ni. Oh, kena padam satu-satu pula. Okey. Ada bang. Okey. Ini adalah satu candle bearish, betul? Ini candle bearish. So, H1. Dia nak siapkan H1 punya candle. Alright? So, kalau kita tengok dekat lower time frame, dia akan buat structure apa? Cuba komen. Cuba komen. Rakan-rakan maklum. Dia akan buat structure apa? Sell. Yes. So, dia akan open bawah ke atas. Bawah. Buka time frame M5. Banyaknya interframe lah. Okey, tak apa. Jangan risau. Kita belajar yang ni. Faham satu-satu. Ni nak memahami. Okey, dia buka dekat atas. Dia akan buat high. Betul eh? Betul. Lepas tu dia akan break support. Pak macam tu. Betul. Okey, dia akan buat structure macam tu. Structure macam tu. Macam tu. Macam tu. Dan dia buat high. Dan dia close kat sini. Setuju? Tak Mami cakap. Ini adalah structure M5. Betul. Tetapi tak lawa macam Pak Long lukis lah. Kadang-kadang dia lajak macam ni. M5. Lepas tu dia buat penurunan balik. Dia buat low baru. Tetapi kalau dia nak siap satu candle bearish ni, kita akan nampak structure dia adalah sell. Alright? Jelas ke jelas? Jelas, Pak Long. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, setiap kali kalau kita tengok open price, okay, level sini, ini adalah dia buka. Dia buka pukul, contohlah Pak Long pakai 00 dekat sini. Okay. Buat minit dia. Minit 00. Maksudnya pukul 9. Kan 9.00 kan. So minit ke 9. Alright. Dia open, dia buat high. Betul? Betul. Yes. So bila dia buat high, kita nampak structure tu dia tak wujud lagi. Betul? Dan dia breakout support open pagi tadi. Open minit ke 00. Okay?
selalu dia akan jadi adalah di mana? Waktu bila? Dia nak ada movement besar ni. Minit ke 30. 15 lu. 15. Hmm. Minit ke 15. Dia buka-buka saja tu, kalau dia nak buat penurunan, dia akan bagi terus dekat sini. 30 pip, 50 pip tu mesti dia bagi. Kalau waktu yang market laju, maksudnya US punya market, okay, waktu ni dia akan laju. Dia bagi, boleh bagi 50 pip, 60 pip. Alright? Jelas Alright. Kedua, dia buat lagi. Dia akan break. Bila mana dia break saja support, dia akan buka. Dia buat shadow sikit, dia akan buat macam tu. Ni lebih kurang lah. Okay. Ha. Minit ke berapa rakan-rakan balong? 30. Lepas tu, minit ke 45. Sebab tu news, kalau kita tengok news, waktu-waktu dia bergerak dalam 30. Betul tak? 9.30, Betul. pukul 9, 8.30. Anda perasan tak benda tu? Rakan-rakan balong. Perasan? Yes. Waktu-waktu tu rakan-rakan maklum. Okay. So lepas ni anda tahu dah. Untuk anda entry, bukannya setiap kali 1 minit. Tetapi waktu yang anda boleh pakai, contohlah anda nak pakai 00 dengan 45. Masa anda nak tekan tu, waktu tu saja. Waktu nak tekan tu rakan-rakan maklum. Nak picit, okey, buat decision, tengok mapping apa kita punya setup apa. Dia close saja, okey, aku nak tekan buy, tekan buy. Latih diri tu. So kita tak akan floating yang terlalu lama. Dan dia akan bagi float, orang kata apa, kalau fail pun kita nampak terus masa tu. Oh, floating lah. Kalau anda menggunakan masa ni, okey, anda tak akan floating lama. Kalau floating lama tu, level anda ataupun analisis anda tu salah lah. Maksudnya 15 minit anda duduk floating lagi, maksudnya salah lah tu. Kalau floating biru, okey lah. Boleh nah? Jelas? Jelas ke jelas? Cuba komen. Kita nak masuk dalam market ni. Nak tunjuk masa Asia, London. Kita nak dapatkan movement-movement dia. Clear? Ada apa-apa soalan setakat long? Takut laju sangat? Pak Long tak mau laju sangat. Cuba komen. Kau ada soalan? Takatlah ni tak ada Pak Long. Ya, ya, ya. Pak Long, ya. Ya, ya, saya. Boleh kata setup fail atau salah analisis lah. Macam tu kan Pak Long? Yes. Dia akan bagi jawapan cepat. So, latih diri untuk tekan waktu-waktu ni. So, berbalik kepada masa pula lagi. Kita akan tekan masa mula 15 minit start ke? Yes. Dia tutup-tutup tu kita tekan. Okay? Alright? Jelas Jom kita tengok tempat mana nak mengenali tempat buyer masuk banyak tu ataupun seller masuk banyak. Dan menggunakan masa yang kita tengok tadi ni. Boleh? Boleh rakan-rakan belum? Pak Long padam semua ni ya? Dah ambil gambar, dah screenshot, Pak Long padam. Mestilah boleh Pak Long, awak tak boleh pula. Kita kena tanya kot orang ada rakan-rakan kita lambat kan, slow sikit. So kita bagi. Sebab kita punya dalam trade education bukannya budak-budak kan. Ayah-ayah Pak Long, tok wan Pak Long kan. So dia kata kadang-kadang laju. Laju sangat. So Pak Long cuba bagi anda dapat juga. Alright? Alright Pak Long. So kalau kita tengok kat sini, kekuatan resisten adalah dekat kawasan sini. Betul? Ini first. Lepas tu price buat, dia memecah level pagi tadi.
Betul? Tu Okey, dia. kalau kita tengok kat sini, rakan-rakan Pak Long, sekejap nak menakam balik. Sat. Pak Long ni Sat. Pak Long bagi mercun kat depa, Sat lagi bagi depa ni. Tapi ingat Sat, Mok. 20 minit. Alright. So, ini adalah open market pagi. Dia buka open saja. Okey. Kita akan tanda ini adalah support. Support Asia dia. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, apa yang berlaku adalah structure dia buat kenaikan. Betul? Okey. Ini adalah waktu buat kenaikan. Simple saja untuk kita menggunakan timing apabila market tu dah buat satu reversal pattern, iaitu dia mengubah trend ataupun kita panggil dia continuation trend. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, kita tak dapat waktu structure untuk buy dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. 9.5. Betul? Contoh ni, dekat sini kita dah dapat buy tadi. Lepas tu, anda nak tekan pula waktu 9.5. Okey? Tekan. Biru tak Pak Long nak tanya? Anda tekan buy. Biru. Biru Pak Long, biru. Dekat sini anda tekan biru tak? Biru. Yes. Tetapi dekat sini kita tengok price bagi dalam 13 pip. 13 pip. Rezeki kat tu. Ha. Dan kita kena monitor structure. Kalau dia tak break, hati-hati. Itu je. Sebab market dah buat resistance. Dia buat dah buat harga tertinggi. Kalau boleh kita nak harga dekat sini je. Jangan duk sambung lagi. Bukan tak boleh, tetapi kita akan kerak. Kerak apa? Kerak fill. Tepat tak rakan-rakan Pak Long? Kita akan kerak fill. Alright? Setiap waktu kita nak tekan. Jelas So kalau kita tengok kat sini, kita nampak price dah buat breakout. Pukul berapa dia buat breakout? Dia breakout seller dekat sini. Sorry. Level sini buyer mati. Betul? Betul Pak Ini buyer Long. mati. Nampak kan? Dia breakout candle ni. Ni adalah pukul berapa rakan-rakan Pak Long? Sat Pak Long, sat. 9.40. 9.40. Tak cukup dengan SOP kita, betul? Betul. Tetapi kalau kita tengok kat sini, dia breakout kita punya trend line. 45. Betul. Kita nampak structure apa? Structure sell. Tekan sell. Dia buka-buka tu, kita nampak dia close. Zero float tu. Ha. Kita buka-buka, dia close saja ni, kita tekan, pak. 45. 45 close. Pak. Kita nampak dah tadi, kita dah baca dah. Oh, aku nak sell structure sell Pum, dia bagi. Kalau kita tengok dekat sini, berapa pip? 20 pip. Satu candle tu. Sampai bawah Pak Long berapa pip? Sorry. 15 minit. Sampai 15 minit. 42 pip. Ha. 42 Satu pip. lot kaya dah tu. Yes. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah sampai support. Kita relax dulu Sat. Kita tengok apa yang dia buat. Dan waktu kita pun tak bersesuaian dia main dekat support untuk kita entry buy. Betul? Betul. Yes. So kalau kita tengok pukul 10 kita nak buy dekat support. Dia bagi tak? Bagi. Floating sikit. Close. Okay. Dia buat spike turun sah. Lepas tu dia buat kenaikan. Dekat sini. Selagi dia tak breakout level harga, bermaksud valid rakan-rakan Pak Long. Kita nak tunggu dia breakout time frame mana? M5 saja. Maksud M5 breakout, dia akan fail setup tu. Alright? So, kalau kita dapat dekat sini, kita nampak Asia buat support baru dekat bawah ni. Sebab tu lah Pak Long kata, satu season ambil satu setup je. Okay? Ambil satu setup je. Jangan banyak-banyak. Tapi beduk betul-betul. Sebab risk dia kecil. Rakan-rakan Pak Long. Alright. So kat sini dia buat kenaikan. Pump neck buat kenaikan. Tak apa biar api. Oh Asia tak apa. Relax dulu lah. Tak dapat tadi tak apa. Jangan risau. Okay. So kita tengok Asia.
Asia close, dia buat support baru. Betul? Dia sampai sini. Okey? Ambil shadow paling pendek ni. Tanda dekat dia. Ini adalah support Asia. Kalau kita nak buat zone besar juga ni. Okey? Bagi anda kalau 40 dengan 37 besar. 30 pip okey Pak Long. 30 feet okey lah. Okey. Pak Long kalau boleh tak mau. Nak terus jalan terus lah. Tu dia. Tak mau floating lama-lama. Sebab apa Pak Long kata macam tu rekan-rekan Pak Long? Main emosi Pak Long. Lama ni. Sebab apa? Main dengan emosi. Yeah. Bila kita bermain dengan floating merah kerap, rakan-rakan Pak Long, okay, ini tips lah. Trader kepada trader lah. Bagi ni lah. Bila kita floating terlalu lama, apa yang kita belajar, dia akan lupa. Betul. Dia main teknik harapan nanti. Tetapi kalau kita biru, tak lagi dia boleh hold. Sebab Pak Long biasa buat live trade, okay, dengan rakan-rakan trader. Dia berkata, Pak Long 60 pip rasa sat ah. Dulu 60 pip rasa lama ah. Kan? Sebab kita duduk tengah floating. So kalau 60 pip duduk biru ah, kita rasa relax ah. Tengok-tengok 60 pip. Alright. So kita tengok dekat sini support. Okay, dia dah create support. Asia dah close dekat paras harga sini. Okay, kita tengok. So kalau kita tengok dekat sini ada satu support. Tarik level ni. Kalau kita tengok market London, dia buat resistance. Dia tak berjaya break support yang pagi tadi ni. Pukul 10.11 ni. Yang 2-3 kali dia buat sideway tu. Nampak? Dia mai, dia buka, dia mai cari ni. Pak Long nak tanya. Dekat sini, 40. Minit ke 40. Maksudnya, pukul 5.45. 5.40. Ada tak SOP kita? Pak Long nak tanya? Tak ada. Ada. Okey, kalau kita tekan kat sini, 45. Kita nampak sell. Floating tak? Fracture. Tak ada Pak Long. Zero float. Yes. Lag ke? Lag ke? Tak. Okay, kita pun entry dekat sini. Minit ke 45. Home dia bagi rakan-rakan Pak Long. Tu cara dia. So kalau kita tengok, relax lah. Monitor support. Pecah tak? Pecah dia cari. Nampak? Support pecah, dia cari level harga, terus jalan. Yes. Tetapi kita kena tengok structure. Dia tak akan bagi ni apa. Kalau floating lama tu, anda punya analisis salah lah tu. Itu je. Alright? So kalau kita tengok, London punya season, dia bagi berapa pip? Rakan-rakan belum? 200 pip. Pagi tadi dapat 40 pip kan? Kalau anda ada entry dekat sini, okay, kita ambil kat sini, anda dapat 180 pip. Okey tak Pak Nur nak tanya? Okey lah tu. Okey kan? Okey Pak Kalau Long. kita tengok waktu kat sini, kenapa Pak Long kata 26? 26. Okey, ambil risk 30 pip. Dekat sini kita tengok 30 pip. Dekat sini ada apa? Punca breakout. Level harga. Dekat sini. Buyer buat kenaikan, dekat sini buat kenaikan. Nampak tak? Nampak tak rakan-rakan Pak Long? Dekat sini. Buyer masuk banyak, buat kenaikan. Okey? So kalau kita tengok sini, waktu, timing kita ada tak? 18.35. Ada tak? Tak ada Pak Long. Ada. Okey? So kalau kita tengok kat sini, 30 ada tak? Ada Pak Long. Okey? 6.30. 6.30, kita nampak dia tak breakout. So kita ambil risk dekat kawasan sini. Okey? Dia tak breakout level ni. Dalam 10 pip. Okey, kita cuba ambil kat sini. Okey.
Tetapi dekat sini, kalau kita tengok, kalau anda rasa takut untuk entry buy melawan arus, anda boleh tunggu confirmation. Macam mana? Alright? Breakout Yang bakal structure. kita. Iaitu 45. Zero float tak? Zero Pak Long. 40. Oi, dia dah sampai support ni, aku nak entry buy. Entry buy kat sini. Ilmu mahal ni. Ilmu mahal ni, rekan-rekan maklum. Ha. Dapat? Dapat Pak Long. So, boleh buka dah lot, 10 lot. 100 lot Pak Long lepas ni. Okay? Okay. So, kalau dapat benda ni, bagi Pak Long, SOP Pak Long lah kan. Setiap season ambil sekali je. Okay? Kalau kita nak OT, time news je. Ambil yang tu. 1, 2, 3. London buka, kita nampak apa yang dia buat. Dia akan main cari level-level harga ni. Dia tak cari yang tengah-tengah engulfing yang orang duk kata tu. Itu adalah volume untuk satu candle. Harga akan cari harga. Rekan-rekan Pak Long. Ni satu candle. Kalau anda buat marking satu ni, Pak Long duk tengok orang duk ajar. Okay. Satu candle ni, anda akan floating. Floating terlalu lama. So, anda akan ambil level-level ni je. Lagi 1 minit, kalau close bawah line boleh sell ke Pak Long? Agak bahaya lah. Agak bahaya bagi Pak Long. Guna konsep buy dekat support, sell sell dekat resistance. Sama juga konsep dia. Ha, tapi nak cuba boleh je, tak ada masalah. Dia akan spike dalam 30 pip, 40 pip. Kalau dia dah breakout tu. Ha, kalau nak scalping boleh je. Tapi kalau dia anda dah sell dekat low ni, tengok-tengok duk merah melebihi 5 minit ataupun 10 minit, anda cut lah. Ataupun dia breakout balik level tu, anda cut balik. Macam tu je. Alright? Jelas ha? Dapat rekan-rekan Pak Long? Dapat Pak Long. So kalau kita tengok dekat sini. Okay? Dia mai cari apa? Tempat buyer masuk banyak. Satu level, dua level. Kalau anda nak tekan lebih pun, anda tekan satu layer ni lah. Satu tempat lah. Anda layer satu tempat, lepas tu anda allocate nak tengok apa yang dia buat. Okay. Dekat sini dia break, cut dulu. Mesti dia cari dekat kawasan sini. Dia mesti cari kawasan ni pula. Dapat rekan-rekan Mak Long? Dapat Pak Long. Apa-apa soalan? Tak ada Pak Long. Sekarang kalau kita tengok orang kita apa support. Sekejap, Pak Long padam. Okay, ni M5 adalah kan Pak Long ni? ha? M5 kan ni? M5. Ya, M5. Yeah. So kalau kita tengok London punya movement 1, 2. Dia akan mengecik ni. Ni wave dia. Wave pertama dia buat 1, wave kedua dia buat. So volume untuk big trader tu dah kurang. Dia akan ada siapa? Siapa rekan-rekan Pak Long yang akan entry sekarang ni? Retail trader. Yes. Lalu wave ketiga tu dekat lower tail frame, dia akan slow dah. Dia akan tengok waktu saat gini. Waktu nak closing block. Masa tu dia akan pecah lah. Pecah structure. So, tanda je. Resistance dan support. Resistance dan support. Tanda. Dekat sini. Level-level harga tu. Kita nak monitor. Dan waktu kita tu. Alright? Jelas? Jelas ke jelas rekan-rekan Pak Long? Jelas Pak Long. Dapat Lepas ni Dapat. boleh mengaji lah dengan selamat.
Tapi Pak Long memang tak powerful. Memang Pak Long tak reti untuk full margin. Sebab Pak Long biasa kehilangan yang terlalu banyak. Dan Pak Long tak berani. Phobia. Phobia tu ada. Tapi lot besar-besar Pak Long pakai satu level je. Main level lah. Pak Long akan buka lot. Main satu level. Dia jalan. Pak Long kutip sikit. Lepas tu simpan ke pendor. Nak full margin pun Pak Long habis kuat pun $20. $50. Tu Pak Long punya style lah. Kalau ratus-ratus ni atau ribu Pak Long tak full margin lah. Untuk follow momentum. Tu perangai Pak Long. Pak Long grow. Pak Long grow punya orang. So kalau anda tengok Pak Long punya copy trade, okay, Pak Long layan je. Tapi anda tengoklah position-position yang ada. Swing lah. Pak Long jenis orang grow. Boleh lah? Dapat rekan-rekan Pak Long? Untuk timing, ada apa-apa soalan? Dapat Pak Long. Kita nak masuk pasal QM pula. Boleh Pak Long. Boleh ha? Tak ada soalan noh. Senang noh. Senang Mudah, kita nak ambil mudah je. Dalam trading kita nak ambil mudah je. Alright? Kita tak mau pening-pening. Lagi penuh chart anda dengan indikator penuh dalam ni, lagi anda akan serabut, lagi anda akan pening. Lagi nampak start buy, kata sell. Lepas tu lagi dia kata buy pula. Jenuh. So Pak Long untuk masa ni, hanya dekat PC, Pak Long letak macam ni, untuk sehari punya perjalanan, Pak Long buka, Pak Long akan buka macam ni. Bagi penuh. M5 saja. Pak Long nak ikut apa yang market cerita. Boleh? Kalau anda ada PC, ada komputer satu, buka macam ni, nak tekan dekat handset pun tak ada masalah. Pak Long pakai M5, tapi view kena macam ni. View kena meluah. Jangan tengok macam ni. Jangan tengok M5 macam ni. M1 pun sama. Kalau anda nak tengok, anda buka besar sikit. Macam ni. Bagi fully. Nak tengok perjalanan dia. Dia buat structure apa. Kalau buka macam ni, anda nampak lah. Jelas lah. Structure mana. Buyer kuat dekat mana. Seller kuat mana. So, sulam dengan QM. Quasimodo kita tadi ni. Reversal, continuation. Lagi apa dia? Quasimodo level. Quasimodo continuation. So, kita sulam dengan chart pattern. Kalau anda tengok view macam ni, anda akan nampak chart pattern. Betul? Hint. Betul Pak Long. Setuju? Setuju. Okay. Jelas Kita nak masuk untuk QM. Ui, terlebih sejam ni. Boleh tak? Boleh Pak Long sampai sahur pun tak apa. Sebab recording setakat sejam lah ni. Okay. So, kita dah faham. Pak Long suka untuk menggunakan QML. Okay, iaitu Quasimodo level. QM buy, QM sell, Pak Long akan tengok dulu apa yang dia buat. Selalunya QM reversal, okay, iaitu QMTR, Pak Long akan ambil scalping. Ni Pak Long punya perangai. Behavior. QMTR, iaitu trend reversal, Pak Long suka ambil scalping. Okay. Scalping Pak Long QMTR. Pak Long suka ambil scalping. QMTR. Lalu dia akan buat rejection dekat and shoulder pula tadi. Selalu dia tak pecah dekat situ. Sebab tu Pak Long suka untuk scalping, Pak Long suka ambil QMTR. Lawan trend pun kita boleh dapat dekat sini. Tapi agak risiko lah. Kena cut lah kalau dia jadi benda lain. Tapi selalu dia akan react. 30 pip, 20 pip tu mesti bagi dia. So, kedua adalah QMC. Continuation. Yang ni selalu. Dalam market gold selalu ada. Yang ni Pak Long suka intraday. Okay, intraday. Ketiga apa dia? QML. Level harga. Yang ni selalu swing dan intraday
Jangan swing. Alright. So ini Pak Long punya. Selalu akan terjadi benda ni. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita ambil dekat pattern dekat atas ni. Kalau kita tengok dekat sini adalah satu. Pak Long kena padam lah level ni. Sekejap Okay. So Pak Long padam dulu masa ni. Tutup sahat mata dia. Okay, kita bagi nampak jelas dekat sini. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, sini adalah support pagi. Betul? Right. Kita nampak dekat sini, apa yang wujud dekat paras harga sini kita nampak adalah setup. Setup apa rekan-rekan Pak Long? Setup buy. Setup sell. Okay. So kalau kita tengok kat sini adalah QMTR. Okay. Kalau kita tengok kat sini adalah setup QMTR. Iaitu closing window trend. Trend reversal. Dekat sini. Satu, dia buat. Lepas tu dia buat head. Okay. Lepas tu dia breakout level harga. Betul. Lepas ni, pump, turun. Ini adalah QM. TR. Dia dah buat support baru. Kalau kita tengok level sini lah. Okay. Right. So kalau kita tengok kat sini, dia bagi dalam berapa pip? Dari sini. 60 pip kok. Pak Long punya scalping 60 pip. Selalu Pak Long ambil dalam range 50 pip macam tu lah. Alright. So, dekat sini kita nampak level ni akan wujud QMC. Dekat mana? Rakan-rakan Pak Long. Okay. Kat bawah. Kita ada breakout level sini. Tetapi dekat sini kita tak dapat hint dekat M5. Setuju? Rakan-rakan Pak Long? 7. Yes. Tetapi dekat M1 dia mesti ada breakout. Dekat sini Pak Long dapat. Pak Long cuba swing yang ni. Lalunya dekat sini reward dia lebih. Tetapi hari ni dia dah sampai dekat level dia dah. Okay. Resistance. Tetapi dia tak mau pi lagi dah. Momentum untuk apa nama Oh, saya QMC. tu dah tak kuat dah rekan-rekan Pak Long. Pak Long dah kena BE dekat area sini. Alright. So kalau kita tengok dekat sini. Okay. Dekat sini ada QM. Betul? Sekejap Pak Long padam. Kat sini ada 1, 2. Ni apa dia? QM apa? QM lembu. Ini QM apa? Dia break siapa? Ini QM apa? Rakan-rakan belum? Level. UML. QM, PML. QMTR. Ni QMTR. Yang ni jangan duk tengok dah. Story lama dah. Dia akan jadi Oh. QMTR. Okey. Nampak. Okay. QMTR. Dia break support. Okay, kita tengok ni. Yes. Iaitu trend reversal. Okay. So kita dapat. Dapat tak? Rakan-rakan Pak Long? Dapat. Yes. Dapat dekat sini level. Okay. So kalau kita tengok sini. Sini QM bah. Dia dah break support. Kat sini apa dah? Coordination. Sambung. Yes. QMC. Tu dapat lah dekat sini. Okay. Settle yang tu. Intraday. QMC. Dapat satu. Okay. QML dia jadi macam mana? Apabila. Okay. Dia buat masa. Selalu QML ni selalunya dia terjadi dekat sideway time frame besar. Okay. Yang tu kita kena buka dekat time frame. Pak Long cuba cari untuk QML. Okay. Pak Long ambil M30. Lalu M30 selalu wujud benda tu. Okay. Alright. Kalau kita tengok dekat sini. Sini ada satu level. Patutnya level sini dia nak buat kenaikan. Betul? Structure dari sini permulaan ni
akan buat macam tu, betul? Betul. Betul kan? Betul, betul. Kan? Tetapi dekat level sini, kita jangan lupa. Jangan asingkan level sini. Okey? Biar pi dekat dia. Dia akan buat fake out dan dia akan main retest satu hari nanti. Itulah dinamakan level dah. Ni level dah. Dia akan buat fake out dan dia akan retest kawasan situ. Right? So, macam mana kita nak tahu? Okey, selalunya dia akan buat Q and fail lu. Oh, pening lah. Sudah. Okey, okey, okey. Sekejap ah, Pak Long bagi nampak structure dia, bagi nampak jelas sikit. Pak Long cari level Okey. Dia pecah bawah, dia pecah atas. Dia pecah bawah, dia pecah atas. Hmm. Okey. Aha. Dekat sini Pak Long ambil ni ya. Ni level ni. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, level ni rakan-rakan Pak Long, dia buat high, dia dah buat breakout, betul tak? Ini Betul. adalah bau kiri dia. Ni adalah bau kiri dia. Okey. Lepas tu dia buat QMTR. Betul? Betul? Betul atau tidak rakan-rakan Pak Long? Hai, senyap ni. Bau betul. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey right? Okey. So dia level ni dia akan mai balik. Dia akan mai balik touch. Tetapi dia akan suka buat breakout bawah. Maksudnya kalau anda tengok lagi di time frame bawah, dia akan breakout dulu. So level ni dia akan mai test balik bila mana dia akan orang kata apa? Dia akan mai retest balik. Anda jangan terasa takut, tapi anda kena allocate lah. Ha, dia akan mai test. Kalau QM ni dia akan mai test balik untuk dia akan ni. Contohnya QMTR. Anda ada buy dekat area sini ya. Okey, sini dia dah ambil. Okey. Anda nak pakai lagi. Dia dah buat new resistance. Betul? Dia dah buat new resistance. Dekat sini kita nampak dekat sini adalah bau kiri dan kepala dia dekat bawah ni. Okey. Kalau ambil macam tu, lepas tu tarik dia satu lagi dekat sini. Okey. Yang ini adalah QMTR. Betul? Tetapi dekat sini kalau kita nampak, dia buat kejatuhan dulu. Dia buat spike. Dia buat breakout level ni. Okey, tetapi jangan risau, dia akan mai test balik. Anda allocate je. Selagi dia tak break hit dia apa kepala dia ni, rakan-rakan Pak Long. Okey, dia akan mai test balik level ni. Hmm. Nanti Pak Long akan ulang banyak sekali, banyak lagi benda-benda macam ni. Dia akan breakout, lepas tu dia akan mai test balik. Tetapi dekat M15 ni kita tak nampak solid. Okey. Kejap sekejap lagi Pak Long akan cari lagi. Pak Long tak apa nak nampak dah ni. Ni level ni. Hmm. Masa jadi baru syok. Ni. Ni adalah resistance lah. Ini kita ambil ah. Selalunya dekat area sini dia akan buat manipulate. Pecah bawah, pecah atas, pecah bawah. Tetapi resistance bila mana dia berhenti, rakan-rakan Pak Long, okey, dekat situ anda marking. Tulis pun tak apa. QMM. Dia akan jadi. Nak mudah faham yang tu ya. Dia akan pecah bawah, pecah atas, pecah bawah, pecah atas. Tapi level tu, yang awal yang harga terberhenti tadi ni, anda marking je. Nak marking dekat sini pun boleh. Nampak tak? Dia pecah bawah, dia pecah atas. Dia akan kacau punya. Dia akan kacau. Tetapi QML ni tak pernah tipu. Tetapi dia akan sampai. Anda jangan takut je. Bagi equity cukup lah. Equity anda bagi cukup je rakan-rakan Pak Long. Dia akan sampai balik. Alright? Itu Pak Long kata dia adalah swing ataupun intraday. Favorite Pak Long adalah QMTR dan QMC. Yang tu Pak Long scalping memang best lah. Rakan-rakan Pak Long.
Tapi untuk KML ni Pak Long akan tengok dekat higher time frame untuk level harga yang solid rakan-rakan Pak Long. Dapat ke dapat? Cuba komen beramai-ramai. Ada apa-apa soalan? Tak ada Pak Long. Ada. So lepas ni boleh full margin lah. Kita dah tahu dah timing tadi. Tak apa, abang tengok balik nanti. InsyaAllah Pak Long akan ulang benda ni. Quasimodo dengan timing. Boleh lah? Abang masuk kerap sikit. Mungkin abang dah mungkin slow sikit dengan ada yang belajar sebelum-belum ni. Dia terganggu sikit. Nanti insyaAllah masuk kerap sikit, insyaAllah kita belajar sama-sama. Boleh abang? Abang Zahir? Benda ni bukan senang lah. Bukan senang. Tetapi bila kita latih dengan mata, dengan experience kita, kita akan nampak nanti. Kita akan nampak. Dia bukan setakat boleh sembang dalam ni je. Semua orang boleh sembang. Tetapi experience dengan mata kita punya asah mata kita, kan? Dia akan dapat benda tu, rekan-rekan Pak Long. Setakat hari ni kita belajar SNR, kan? Tak cukup. Lepas tu lompat pula, kan? Lepas tu kita main lompat-lompat lah. Tapi kita kena asah. Macam pedang lah. Jadi kata lompat-lompat. Main lompat-lompat. Dia jadi jam lah. Start indikator pula, sat lagi yang nu pula, sat lagi yang ni pula. Kan? Lala tak boleh buat profit spot tu pula. First time. Okey bang. Okey, insyaAllah bang. Abang kerap masuk dalam trade education. Kita akan buat kerap lagi. Kan? Kalau ada kelas offline, datang. Kan? Kita tak ambil kupang pun, kita belajar sama-sama. Right? Sebelum ni ada video basic ke? Ada. Cuba tengok. Pak Long ada buat yang sebelum ni kita belajar dari awal punya program trade education. Semua ada BRN. Anda pilih je yang mana bersesuaian, yang mana yang tak pening dengan anda. Kan? So, belajar yang tu. Dalam YouTube kita dah buat dah. Okay? Alright. So, kita ada bonus lagi, rakan-rakan Pak Long. 2 sampai 2 bulan. Okay? Bonus 100% dan kontes. Okay, kontes kita menang $5,000 bersamaan 25,000 lah. Tak silap Pak Long. Okay. So, dia ikut percentage. Dia bukannya ikut siapa model besar ke. Tak ada. Okay, mana nak tahu rezeki anda, anda boleh claim. Nanti boleh PM Cik Zaf untuk claim. Alright. So, sekarang kalau kita tengok, masa pun dah sejam setengah. InsyaAllah Pak Long nak tengok sikit anda punya feedback pasal timing masa kita. Okay. Dengan pasal QM. Cara penggunaan QM tu. Right? Cuba komen beramai-ramai. Pak Long nak tengok anda punya feedback untuk kelas malam ni. Masa timing kita punya belajar. InsyaAllah buat. Nanti Pak Long akan ulang benda tu kerap-kerap. Alright. Pak Long doakan anda semua dapat tune. Okay. Teknikal kita dah belajar daripada DAD kancil, Mr. Floher, Fibonacci, Paan BRN, Seciko, full margin macam mana, kan? Dengan Pak Long, pasal QM, dengan timing. So, anda dah dapat macam-macam dalam trade education. So, Pak Long harap tugas anda adalah tugas anda untuk apa dia rakan-rakan Pak Long, forward test, ulang kaji sampai anda dapat senipis bawang bila anda entry, anda tak floating lama, kan? Anda boleh profit, boleh buka lot-lot besar. Alright? So, kalau ada salah silap daripada Pak Long dan tim Pak Long, kami minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Alright? InsyaAllah kita jumpa lagi last minggu depan. Aggressive Trade QM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.